Kalau Setiausaha Agung DAP kalah, kita plan nak buat sumbangan, nak bagi sumbangan. Ramai nak bagi sumbangan, nak buat kenduri besar. Sebab Setiausaha DAP Anthony Loke kalah. Dan kita kena pastikan dia kalah. Tuan dan perempuan, saya agak kecewa lah dengan pemimpin-pemimpin DAP. Semalam saya di Linggi, pagi tadi di Cenah dan beberapa tempat. Saya juga ada saya punya kawan-kawan yang memantau ceramah-ceramah pemimpin DAP di seluruh Negeri Sembilan. Sebab ramai kalangan rakyat ataupun pengundi di Negeri Sembilan, mereka merindui kenyataan-kenyataan daripada pemimpin DAP tentang bosku. Di Johor baru-baru ni saban hari cerita pasal bosku. Duk cerita pasal bosku, last kali kalah teruk. Bosku punya tim dengan tim Barisan Nasional menang besar. Cerita pasal bosku. Tapi di Negeri Sembilan, saya duk pusing. Ngah Komeng punya budak-budak mana? Tak pasang banner ke? Tak pasang banner dekat Linggi ke Cenah ke apa, tak ada. Jadi rakyat Negeri Sembilan rasa terkilan sebab cerita bosku DAP tak bawa. Kenapa? Mereka kata kenapa? Sebab baru 2-3 minggu lepas di Johor saban hari cerita pasal bosku. Di Negeri Sembilan kenapa? Kenapa tak cakap? Cuma saya nak pesan dekat pemimpin DAP yang duk cakap tentang isu 1MDB ke SRC ke bosku. Tolong guna fakta yang tepat. Terutama sekali tentang anak-anak Datuk Seri Najib. Jolo ni, dia tak ada kena mengena dengan anak Datuk Seri Najib. Tak ada. Reza Aziz bukan anak Datuk Seri Najib. Itu kena faham fakta dia. Ini duk kata Reza Aziz tu anak Datuk Seri Najib yang memperkenalkan, yang kenal dengan Jolo. Itu tak betul. Anak Datuk Najib ada 5 orang yang saya tahulah. Perkahwinan pertama ada 3 orang. Putri, Niza dengan Nazif. Perkahwinan dengan Datin Seri Rosmah ada 2. Yana dengan Asman. Cuma saya nak bagi tahu, kena ada fakta. Kena ada fakta tentang isu Datuk Seri Najib, tentang isu anak-anak Datuk Najib. Reza Aziz tu siapa? Kena tahu. Okey? Tapi saya nak bagi tahu ni, saya nak pergi Cenah pula. Saya fokus Cenah. Sebab saya dah janji dengan penduduk Cenah, kalau Setiausaha Agung DAP kalah, kita plan nak buat sumbangan, nak bagi sumbangan. Ramai nak bagi sumbangan, nak buat kenduri besar. Sebab Setiausaha DAP Anthony Loke kalah. Dan kita kena pastikan dia kalah. Sebab ni lembu kita dah order dah. Lembu kita order dah. Besar. Jadi kita nak buat kenduri di Cenah. Mungkin 2 hari bulan ke 3 hari bulan setelah Setiausaha DAP itu kalah. Tapi saya nak bagi tahu, rakyat Negeri Sembilan merindui cerita bosku daripada DAP. Warga TikTok sekarang ni, betul ke Negeri Sembilan ada telaga minyak tu? Kalau ada, betul Negeri Sembilan ada telaga minyak, syukur Alhamdulillah. Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin ya Rabbal. Tapi mana nak cari tak tahulah. Dekat mana, kat Linggi ke, dekat Gantau ke, tak tahulah. Kenapa Tul masih belum masuk? Apa you punya jawapan? Belum hapuskan. Belum hapus. Kita bagi masa. PMX apa yang bagi tahu? Bagi masa lah. Hari ini kita ambil alih kerajaan. Esok harga minyak tetap turun. Tapi kita tak ada kasih masa. Apa yang kita boleh buat lagi? Tunggulah masa, apa yang kita boleh buat lagi. Satu kali kita menang lagi. Jangan rakyat-rakyat semua jangan bising. Jangan meriuh lagi. Tunggulah, bagilah satu chance lagi. So kena bagi peluang lagi lah. Peluang lagi. Lagi kasih peluang dululah. Ada yang tinggal pun ada. Kita ada formula. Kita yakin dan saya ulang malam ini.